Seorang bapa dijatuhi hukuman penjara 105 tahun dan 70 sebatan oleh Mahkamah Session Tawau selepas mengaku bersalah atas 7 pertuduhan merogol anak sulungnya antara Disember 2025 hingga Mac lalu. Hakim Ahmad Faizal Yahaya menjatuhkan hukuman itu terhadap lelaki berusia 53 tahun berkenaan dengan mahkamah memerintahkan hukuman penjara 15 tahun dan 10 sebatan bagi setiap pertuduhan dijalankan secara berasingan. Bagaimanapun, pelaksanaan hukuman sebatan dihadkan kepada 24 kali mengikut Seksyen 288-1 Kanun Tata Cara Jenayah. Berdasarkan fakta kes, mangsa gagal menolak kemahuan tertuduh kerana sering diungkit dan diingatkan supaya membalas budi selepas tertuduh menanggung segala perbelanjaan keluarga dan kos pendidikannya. Pada prosiding pada 6 Mei lalu, tertuduh didakwa merogol mangsa yang kini berusia 25 tahun di beberapa hotel di Tawau antara Disember 2025 hingga 19 Mac lalu. Kesemua pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 376-3 Kanun Kesiksaan. Mahkamah turut dimaklumkan tertuduh sebelum ini telah mengaku bersalah terhadap 11 pertuduhan di Mahkamah Session Lahad Datu dan dijatuhi hukuman penjara 165 tahun serta 110 sebatan. Dengan keputusan terbaru itu, tertuduh kini berdepan hukuman keseluruhan 280 tahun penjara dan 180 sebatan.